Hai, Assalamualaikum, sama saya Syah Sabri. So, hari ini saya nak kongsikan resipi yang ringkas menggunakan produk Rahman. Saya nak buat nasi berempah ni, saya masukkan 1 mangkuk beras yang telah dibasuh, 1 sudu makan serbuk ketumbar Rahman, 1 sudu makan serbuk jintan putih, 1 sudu makan serbuk jintan manis, 1 sudu makan garam, 1 sup bunjut, sedikit serbuk kunyit Rahman dan juga serbuk perasa ayam. Daun pandan, 1 mangkuk air ataupun air rebusan daging. Cawan minyak masak. Kemudian kita kacau hingga rata. Dah pun siap nasi berempah. Nasi berempah saya makan dengan kambing Kashmiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma rempah Rahman tu. Syah Sabri, 18 Chicago, Milano. Selamat mencuba.